Okay, macam mana strategi? Ambil jual je lah. Tolong saya kau. Saya nak tahan polis pula. Kita orang dah berjaya jual berapa? Banyak sangat. Tak nak? Extra mesra. Extra mesra, yeah. Sebenarnya tinggal lagi 2 je nak jual. Saya jual 25. Boy. This is your next task. Alright. You need to go to the Petronas stations at Sri Hartaman, Lingkaran Kara and Bentong. Kita dah pun ada 5 kereta dekat belakang kita. Pahang, here we go! Alright. Bangun. Sampai dah. Sekarang kita dah sampai dekat stesen Petronas Lingkaran Kara, di mana kita akan cari lagi 5 kereta yang ikut tak? Macam mana tahu? Dapat Twitter? Twitter saya. Excited gila. Apa khabar? Nak pergi Bentong. Assalamualaikum. Ke mana ni? Kuantan. Kuantan. Okey, sekarang kita dah pun ada 10 kereta dekat belakang kita. Nampak? Yang sudi untuk join Switch for Extra Road Challenge. Korang memang the best. Okey, jadi sekarang kita terus ke Petronas Station yang seterusnya. Okey, jom. Assalamualaikum. Nak bawa 15 kereta pergi ke Pahang. Okay, we are going to Pahang also. Which part of Pahang? Okay, nampaknya tim awak dah berjaya untuk mengumpulkan 15 biji kereta. Sekarang ni anda digendaki untuk berjumpa dengan Cik Rosmalila. Ini adalah cabaran anda yang terakhir. Jadi. So, you've got your 15 cars to join you on your journey. Impressive. But to really extra impress me, you need to complete your third and final challenge. Make your way to the extract events at Pekan Pahang. This challenge is extra difficult. There are 3 parts of it. Clear? Jom. Sudah bersedia! Jom! Macam kalau kita isi minyak, kadang-kadang kita tahu tau, bila kita isi certain minyak tu, kita tahu mileage kita boleh pergi lebih jauh. Kalau kita isi full tank tu, kita boleh pakai dalam 4-5 hari. Dan kalau kita banyak berjalan, tengok minyak tu lambat je turun kan. Itu bermakna pembakaran dia sempurna, asap pun tak banyak. Dan yang paling penting, dia menjimatkan. Adik Syafiruddin ni dah berjaya pecahkan rekod Azim. Ya. Awesome. Silakan. Alamak. Awal punya fans tolong retweet. Okey, sekarang ni awal akan buat cabaran yang terakhir, iaitu sama kena keluarkan handphone. Ambil gambar awal, ambil gambar pemandu dan ambil gambar keadaan sekeliling dan teruskan dengan Instagram.
boleh ambil gambar dalam kita ni. Kumpulan ataupun tim awal telah pun selesaikan cabaran Switch 4 Extra Road Challenge kami. Wow! Okey, kepada anda semua, jangan lupa saksikan aksi-aksi kami tim awal. Kalau nak maklumat lanjut, lari www.facebook.com/PetronasBrands. Okey, tengok aksi kami dalam Switch 4 Extra Road Challenge.